Aku tahu kos 1 ni kerja tu atas meja aku. Faham? Ya. Apa benda ni? Semua benda aku buat tak jadi. Aduh, susah lah kau ni. Aduh, hai. Stress ni. Tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, ini adalah keadaan-keadaan yang mana kita selalu akan merasai. Apabila kita berada dalam tekanan yang sangat luar biasa, kerja yang mungkin kita jangka dah siap, tiba-tiba datang lagi, ditekan-tekan untuk disiapkan. Ini adalah perkara yang biasa untuk orang-orang yang pemuda seperti kita sekarang. Tetapi tuan-tuan dan puan, tekanan inilah membantu kita untuk terus ke hadapan. Bagaimana tekanan ini mampu membentuk karakter kita jika kita dapat uruskan dengan baik. Kita boleh marah, kita boleh sedih, tapi jangan sampai kita melebih-lebih. Dan diharapkan dalam perasaan kita yang sangat-sangat sedih ini mampu untuk kita menjadikan dengan lebih baik. Tuan-tuan dan puan, ada satu kisah bagaimana seorang guru apabila nampak pelajar dia selalu dalam tekanan, stres tak bertempat. Dan waktu tu dia bawa ke satu sungai, dia kata, bawalah satu cawan dengan satu beg garam. Dan pada ketika itu, satu cawan air diletakkan dengan sedikit garam, diminum oleh pelajar itu. Guru tanya, apa rasanya? Dia jawab, masinnya. Tapi apabila satu beg garam tu dibuang dalam sungai, diletakkan dalam besen air yang banyak ke apa ke, dan waktu tu dia rasa air tu tak masin dah pula. Bagaimana kelapangan hati kita jika diletakkan begitu, di akhirnya mampu bantu kita sebaiknya untuk menerima segala masalah yang ada. Jika kita hadap satu masalah, selesaikan. Jika tidak mampu untuk terbang, larilah. Jika tidak mampu untuk berlari, jalanlah. Jika tidak mampu untuk berjalan, merangkaklah. Buatlah apapun. Kalau tak boleh merangkak, ngesoklah. Tapi di akhirnya kita tetap berjuang untuk selesaikan. Kerana ini tekad kita dalam menyelesaikan segala masalah dan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ni. Buya Hamka pernah menyebut dalam kata-katanya, orang yang tidak pernah jatuh adalah orang yang tidak pernah memanjat. Orang yang tidak pernah untuk gagal adalah orang yang tidak pernah memulakan apa-apa. Jangan takut dengan kesilapan yang pertama, kerana ini adalah satu peluang yang baik untuk menjadi lebih baik apabila kita dapat peluang yang kedua. Terus berjuang wahai pemuda, bangkit walaupun masalah tetap banyak. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.